Dia kata tak najis air yang keluar daripada mulut naim orang tidur, walau natnan, walaupun dia tak ada bau, ya. Natnan aspar, warnanya menguning sekalipun busuk, ya. Dengan syarat apa dia kata, walaupun ada bau sikit, warna kuning sikit, tak najis, dengan syarat malam yatahaqqaq annahu min maidah, selama dia tak yakin daripada maidah. Kalau dia yakin ni betul daripada perut, air diobasi daripada perut, tu bah hukum dia benar najis, ya. Tu illa mimman betuliya bihi fa anhu wa in kasura, kecuali yang bagi mereka biman ubetuliya bihi, yang dibalakan. Dia masalah bila dah bala tu syarat maaf, ya. Dia tak boleh keluar, dia basi dia keluar kan. Penyakit macam tu macam super kencing jugalah, kan. Dia kena biasa kencing ni keluar duduk keluar. Maka nak semayang macam mana? Boleh semayang, tapi tunggu ada syarat, masuk waktu dulu. Bila masuk dalam tu kemar basuh cepat ambil semayang, terus semayang. Kalau tidak tak semayang kawan. Tapi nak dulu waktu tak boleh lah, sebab dia sahibul darurah dia panggil. Payung fanahu, maka dimaafkan wa in kasra, walaupun banyak. Itu dia antara benda-benda yang dikatakan perbahasan najis atau tidak. Kemudian wartubatul farj ay kub alal asah ila akhir, wallahu a'lam.